Ini adalah 5 kelebihan SYM Cruisim 400i. Kelebihan pertama, motor ni didatangkan dengan sistem keselamatan dan kawalan yang sangat bagus. Didatangkan dengan ABS depan dan belakang, ada traction control. Traction control boleh on dan off. So kalau kita pergi naik waktu hujan ke, jalan licin ke, main cornering ke, memang sangat stabil untuk motosikal ni. Kelebihan kedua, motor ni didatangkan dengan teknologi moden yang sangat bagus. Pakai TFT meter, ada smart key, lampu LED depan dan belakang. Yang lagi best, dia ada dashcam depan dan belakang. Kelebihan nombor 3, motor ni didatangkan dengan kapasiti storage bawah seat yang sangat luas. Menurut website, boleh letak 2 biji helmet dekat bawah sini. Dekat depan dia ada 2 storage kiri dan kanan, siap ada cover lagi. So kalau hujan tak adalah basah barang korang. Kelebihan nombor 4, saiz tangki dia bang memang sangat besar. Untuk kategori skuter 400cc ni didatangkan dengan kapasiti tangki 14.5 liter. Kalau kita tengok brand-brand lain kan, datang 13 liter, 11.7 liter, tapi ini memang dah cukup besar untuk pergi long distance ride. Kelebihan nombor 5, keselesaan menunggang dia bang. Bagi aku memang sangat selesa. Seat height dia 795mm. So bila aku duduk ni, okey tengok kaki aku duduk turun, dia agak menjenjik sikit lah. Tapi still selesa. Seat dia lebar dan ada backrest kat belakang sini. So kalau kita pergi jalan jauh, okey boleh menyandah sikit lah. Kaki pun ada 2 step punya footrest. Satu dekat bawah sini, satu lagi kat depan. So korang boleh gayakan macam mana yang korang nak. Satu lagi extra bonus untuk kelebihan SYM Cruisim 400i ni. Motor ni harga dia sangat mampu milik. Hanya 27,888 saja. Korang dapat satu maxi skuter yang sangat bagus. Kalau compare dengan kategori-kategori dia, ini antara pilihan yang terbaik. Kalau korang nak aku review motor-motor yang lain, korang boleh komen kat bawah motor apa yang korang nak tengok lepas ni.